mana tuan-tuan sudah maklum juga, kita telah membentangkan pindaan perlembagaan jadual ketiga yang melibatkan warga negara yang lahir di luar negara oleh ibu warga negara. Jadi kita telah mendapat kelulusan daripada kabinet. Kita juga telah mendapat kelulusan daripada parlimen. Sekarang ni tunggu untuk kita laksana. Kita akan kuasakan pindaan perlembagaan tertakluk kepada pewartaan yang akan dipersetujui oleh Yang di-Pertuan Agong. Jadi kedua-dua inisiatif ni adalah merupakan komitmen daripada kerajaan dan juga JPN khususnya untuk memperkukuhkan sistem pengenalan diri dan juga pengurusan kewarganegaraan. Jadi kalau sebelum ni kita diwar-warkan bagaimana bias, ketidaksamaan gender. Jadi dengan pindaan kepada perlembagaan ini memberi ruang kepada ibu warga negara yang melahirkan anak dan berkahwin dengan orang bukan warga negara akan mendapat kewarganegaraan secara automatik. Dan untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan juga, pindaan ini menjadi satu sejarah kerana ianya tidak pernah dibuat semenjak kita merdeka 1957. Jadi secara kesimpulannya, KDN melalui JPN sentiasa komited untuk melihat ataupun review balik apa jua undang-undang, peraturan-peraturan yang boleh memberi manfaat kepada rakyat secara menyeluruh. Sekian. So, Teguh tahu tak, sebelum ni Datuk merupakan setiausaha bahagian Kementerian Dalam Negeri. Jadi Datuk merupakan individu yang terawal sekali lah yang terlibat dalam proses pindaan perlembagaan ni. Jadi mungkin Datuk boleh kongsikan bagaimanakah langkah-langkah awal yang diambil dalam memulakan proses pindaan tersebut, Datuk? Nak minta Datuk explain lah. Tuan-puan yang saya hormati sekalian, sebenarnya banyak desakan daripada masyarakat kita di luar sana, khususnya kepada rakyat Malaysia, ibu yang melahirkan anak di luar negara. Jadi apabila berlakunya desakan-desakan, kita merasakan bahawa perlunya kita melihat balik kepada perundangan-perundangan yang ada, khususnya dalam perlembagaan. Seperti mana tuan-tuan sedia maklum, hal-hal kewarganegaraan ini disebut dalam bahagian 3 Perlembagaan Persekutuan. Jadi untuk kita bawa, untuk kita pindah, dia memerlukan pindaan kepada 2/3 parlimen. Jadi hasil daripada hasrat kerajaan juga untuk melihat semua sekali dan nak memastikan tidak ada lagi gender bias. Jadi KDN mengambil inisiatif untuk mengubah ataupun mencadangkan pindaan kepada perlembagaan. Jadi pada masa yang sama, kita ada satu kes yang dibawa oleh Family Frontiers. Yang bawa ni seorang ibu dan beberapa orang lagi, yang mana mereka ini adalah warga negara Malaysia, ibu warga negara Malaysia yang melahirkan anak di luar negara. Itu bermulanya kes rujukan kita lah. Jadi atas dasar tersebut juga kita lihat kepada keputusan kes yang mana mahkamah telah memberi hak kepada mereka. So pada masa yang sama, kita di KDN masih meneruskan
usaha-usaha tadilah macam tuan-tuan sebut tadi, apa yang kita buat? Kita jumpa NGO, kita dapat pandangan-pandangan daripada pakar. Semua kita buat sebab untuk kita buat pindaan perlembagaan, kita perlu melibatkan semua orang, rakyat, pakar, NGO, ilmuwan, dan juga pelibatan daripada negeri Sabah dan juga negeri Sarawak. Jadi semua benda tu telah kita lalui dalam masa yang panjang. Saya SUB pada ketika itu, macam tuan-tuan sebut, saya minta 18 bulan, saya diberi masa 12 bulan untuk menyediakan kerangka asas bagaimana pindaan perlembagaan ni kita nak buat. Jadi kerja kita pada ketika itu hanya jumpa NGO lah, termasuk JPN juga, bahagian warga negara khususnya, untuk kita berkongsi, untuk kita menyatakan apa stand kerajaan pada ketika itu. Jadi stand kerajaan adalah mudah, tiada gender bias, sama ada ibu yang melahirkan anak di dalam negara ataupun ibu yang melahirkan anak di luar negara. Jadi ting-tong pergi mari naik turun. Akhirnya kita berjaya, bawa perkara ini seterusnya lah, kan? Ya, ke peringkat yang seterusnya sehingga akhirnya ke parlimen lah. Ke parlimen, dan kita mendapat kalau tak silap saya sokongan daripada 212 out of 222 ahli parlimen, kalau tak silap saya. Tapi kita mendapatkan kemenangan yang besar lah, undi yang paling besar. Jadi daripada situlah kita rasa usaha JPN, usaha KDN, kita rasa berbaloi lah dengan masa yang kita keluarkan. Dan saya pun tak lama di KDN sebenarnya, not even setahun. Dan within saya berada di sana dan saya sambung balik di JPN ni, untuk kita pastikan, kita cakap awal-awal tadi, kita akan kuasakan pindaan perlembagaan ni. Apapun tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita masih lagi menunggu pindaan-pindaan sampingan untuk melengkapkan pindaan perlembagaan itu. Nombor satu. Nombor dua, kita juga perlu mendapat perkenan daripada Yang di-Pertuan Agong. Jadi sekiranya semua support undang-undang, akta-akta yang berada di sekeliling untuk memastikan kelancaran pelaksanaan perlembagaan tadi dah okey, baru kita boleh angkat kepada perkenan Yang di-Pertuan Agong. Tapi kita kena settle dulu yang mana patut kita buat. Contohnya citizenship rules, kita sekarang sedang buat, so masih lagi di peringkat AG. So apabila AG lulus, baru kita boleh laksana. Itu sebahagian. Kita ada berbelas-belas akta yang perlu dibaca bersama untuk memastikan kelangsungan pindaan perlembagaan ini untuk kita wartakan. Jadi itu tindakan berterusan daripada JPN dan JKDN untuk pastikan benda itu berjaya. Jadi kita rasa inilah keseriusan JPN dan juga kerajaan untuk melihat dan menerima pandangan-pandangan daripada netizen di luar sana, pertubuhan-pertubuhan, NGO-NGO yang amat mengharapkan gender bias itu tidak berlaku. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, apabila kita berjaya pindaan nanti, ibu-ibu warga negara Malaysia yang melahirkan anak di luar negara akan mendapat hak yang sama seperti ibu-ibu yang melahirkan anak di dalam negara. Itu saja. Betul lah Tengku, macam saya cakap tadi, memang Datuk lah orang yang paling penting sekali yang memulakan lagi proses pindaan daripada awal lagi, daripada setiausaha sampailah ke ketua pengarah pendaftaran negara. Dan akhirnya benda tu direalisasikan. Ya betul. Panjang proses tu. Sangat susah. Jadi pada netizen, dengar, explanation ni memang komplit. Ya, terbaik. Jadi yang paling penting tadi Tengku, Datuk ada highlight kan, selepas ini hak kesamarataan itu
hak kasta jantina tu dah takkan takkan ada Gender bias sudah tak ya, ada. sudah takkan ada perbezaan dah. So nanti lepas ini semua selaras, semua sama. Kita lelaki wanita sama. Tak ada perbezaan, tak ada siapa rendah, tak ada siapa yang tinggi. Betul Tengku? Betul. Okey Tengku. Jadi Okey, kita dah dengar topik kewarganegaraan tentang bagaimana awalannya bermula sehingganya terlaksananya yang bakal terlaksana pada bulan 6 nanti. ya betul. Tapi perjalanan pindaan perlembagaan persekutuan berkaitan dengan bab kewarganegaraan. Dah Jadi- pula explain dah tadi. Jadi kita nak dengar jugalah daripada sudut pandang Datuk sebagai ketua pengarah. Jadi apakah jaminan yang boleh diberikan kepada rakyat tentang usaha penambahbaikan perundangan yang sedang kita laksanakan sekarang ni? Tuan-puan yang saya kasih sekalian, usaha penambahbaikan JPN ni tidak terhenti di sini. Kita banyak lagi akta-akta yang kita kuatkuasakan. Kita ada akta perkahwinan, perceraian, kita ada akta pendaftaran negara, kita ada peraturan-peraturan pendaftaran negara, kita ada banyak lagi akta-akta yang lain. Jadi yang kita sebut tadi sebahagian saja. Kita hanya sebut pindaan perlembagaan sebab dia adalah satu perkara yang amat besar, sebab dia memerlukan kepada persetujuan 2/3 majoriti parlimen. Tetapi dalam melaksanakan tugasan JPN, merekodkan dokumen-dokumen maklumat-maklumat penduduk, kita sentiasa berusaha untuk tambah baik kekurangan, kelemahan ataupun apa jua untuk memastikan rakyat kita mendapat apa yang terbaik. Jadi dalam konteks ini beberapa akta yang sudah masuk sebenarnya dalam pipeline kita untuk kita pindah, tetapi secara berterusan dan komitmen daripada JPN untuk kita lihat keseluruhan akta-akta kita. Jadi sebagai contoh, akta perkahwinan, yang mana mungkin di luar sana tahu, mengikut aktanya, kepada yang bukan Muslim, dia boleh berkahwin pada usia 16 tahun dengan kebenaran. Betul tak? Jadi dia agak, pada usia 16 tahun ni kita rasa dia terlalu muda. Jadi ada, kalau dulu mungkin 16 tahun tu dah cukup matang, tapi dalam usia sekarang 16 tahun tingkatan 4 terlalu muda. Sekarang boleh kahwin. Jadi kita cuba tambah baik berdasarkan kepada pandangan-pandangan, komen-komen. Kita tidak mahu lagi perkahwinan 16 tahun. Umur berapa kita nak bagi tuan? 18 tahun. Tidak perlu lagi lesen-lesen nak minta kebenaran menteri besar, tak perlu dah. Maksudnya semua 18. Mu nak mengundi pun 18, semua kita pergi 18. Umur dewasa pun 18, semua 18. Jadi pada umur 18 seseorang bukan Muslim boleh kahwin tanpa lagi memerlukan lesen. Itu nombor 1. Kat mana susah lagi nak kahwin ni? Jadi nak kahwin kita kena tampal dengan harapan nanti, weh, ni orang kampung aku ni dia ada bini dah. Contohlah kan, sebab dia mesti single. Betul. Jadi kita nak cuba tambah baik supaya tidak menyusahkan. Pasangan duduk di Ipoh, seorang lagi duduk di Johor Bahru lah. Jadi undang-undang sekarang sebut dia kena tampal dekat mana dia duduk. Jadi susahlah kadang-kadang. Saya orang Terengganu, kan, saya dah duduk di Selangor tapi tak tampal kat Selangor, siapa kenal saya? Contohlah, kita bagi contoh. Jadi hak tu pun kita nak cuba betulkan, tambah baik supaya dia tidak lagi macam sekarang lah. Jadi itu bagi akta perkahwinan kepada yang bukan Muslim. Itu satulah. Lagi banyak lagi. 253 pengangkatan. 257 pun pengangkatan juga mahkamah. Jadi semua ni kita tambah baik apabila
kita dapati bahawa ada isu-isu yang mungkin perlu membawa kita kepada buat pindaan. Semuanya untuk memastikan kerisauan, kegusaran rakyat tadi kita ambil kira. Jadi itu 253, 257 itu pengangkatan. Sebab dia ada kaitan dengan kita juga. Walaupun sebahagian daripada tugasan tu mungkin melibatkan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ada juga pelibatan polis. Tapi hak paling penting siapa? Kita lah. Honor kepada 253 dan 257. Jadi kita ambil pengangkatan Muslim. 253. Pengangkatan terus mahkamah, kita ambil non-Muslim. Jadi bagaimana kita boleh samakan di antara Muslim dan non-Muslim, pengangkatan de facto dan juga pengangkatan mahkamah. Jadi itu nantilah kita cerita kemudian lah. Kita nak cerita komitmen JPN saja. Untuk kita tambah baik, mengambil kira komen-komen daripada masyarakat di luar sana. Jadi semua ni tuan-tuan dan puan-puan dah ada dalam kita punya pipeline. So kita ambil pula ni Cap 10, Cap 123 Sabah dan Sarawak. Kalau kita 60 hari kelahiran, within 60 hari kita kena mendaftarkan kelahiran. Tapi di Sabah dan Sarawak dia 42 hari. Jadi kalau kita lihat kepada geografinya, rupa bentuk muka buminya, sepatutnya paling tidak dia akan jadi sama. Di bawah akta kelahiran dan juga di bawah Cap 10 dan Cap 123 dia sepatutnya sama. Jadi kita nampak di situ antara punca kepada daftar lewat kelahiran di Sabah dan Sarawak adalah inilah. Jadi tempoh terlalu singkat 42 hari. Sedangkan di Melaya ni yang pejabat banyak ni 60 hari. Jadi kita cuba selaraskan ataupun kita bagi yang lebih baik kepada Sabah dan Sarawak, tertakluk kepada kerajaan negeri. Apapun masih lagi dalam pertimbangan, masih lagi dalam perbincangan, tertakluk kepada kerajaan masing-masing. Jadi di peringkat kita suka untuk mencadangkan sekurang-kurangnya sama seperti akta pendaftaran kelahiran dan kematian selama 60 hari. Jadi mungkin lebih di Sabah Sarawak. Apapun yang itu kita serahkan kepada pihak-pihak yang terlibat, dua kerajaan negeri. Tapi apa yang kita nak bagi tahu, apa yang kita nak highlightkan, itulah komitmen JPN untuk memastikan setiap rungutan nadi rakyat itu kita boleh rasai. Bagaimana susahnya untuk dia mari, walaupun kita, Tuan Moderator dah sebut tadi, kita ada 211 pejabat, tetapi rekod kita menunjukkan masih banyak lagi daftar lewat kelahiran, daftar lewat kad pengenalan, masih lagi banyak. Paling tidak pun 1,000 sebulan. Masih lagi tinggi. Jadi daripada situ macam kita sebut tadi, JPN tidak akan berhenti untuk kita meneruskan usaha penambahbaikan dari segi undang-undang. Jadi saya ingat jelaslah. Jadi saya rasa masyarakat di luar sana pun boleh menerima hakikatlah bahawa kita telah memberi komitmen yang terbaik melalui program-program kita, dan juga kita telah menunjukkan inisiatif-inisiatif kita, terutamanya penambahbaikan dari segi perundangan, untuk kita membantu supaya tidak ada lagi masyarakat di luar sana menggunakan alasan akta-akta dan peraturan-peraturan lapuk ini menyusahkan mereka. Jadi itulah saya rasa tak ada dah yang terbaik lah, JPN terbaik lah. Bukan sebab saya KP lah, tapi saya rasa lah. Tapi mana kita cakna. Sebenarnya apa yang netizen cakap, masyarakat di luar sana, kita cakna. Cuma peringkatnya bukan senang ya tuan-tuan. Kita nak ke peringkat yang macam ni sekarang, inisiatif yang dibuat oleh JPN sendiri bukan mudah. Jadi tambahan lagi Tengku, daripada Datuk jelaskan tadi,
untuk para penonton, di Jabatan Pendaftaran Negara bukan semestinya kita buat MyKad saja tau. Ya. JPN bukan buat IC saja. Kalau Datuk explain tadi, perkahwinan pun berlaku di JPN, kelahiran, kematian, anak angkat pun berlaku di JPN. Jadi Ya, betul. banyak sebenarnya urus niaga Jabatan Pendaftaran Negara ni. Tapi perkahwinan tu jangan confuse tau. Non-Muslim. Ya, untuk yang bukan Muslim. Dia samalah dengan kita punya slogan kata. Sebab tu dah sesuai. Rakyat di hati JPN. Okey.